Dan mudah-mudahan kita tadaburkan surah Yasin akan datang setiap huruf nanti kepada kita pada hari akhirat sebagai syafi'an li ashabih, pemberi syafaat kepada yang membacanya, yang mentadaburnya, yang mengamalkannya, yang akan menjamin kita bebas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kenapa kita sinonim orang Melayu ni panggil surah Yasin? Walaupun surah Yasin ni tak adalah sebut kata surah ni surah orang Melayu, tapi saya suka menamakan surah ini dengan surah orang Melayu. Kenapa? Sebab yalah, biasalah kita nak pindah rumah baca Yasin, anak ambil SPM baca Yasin, duit hilang baca Yasin, semua baca Yasin. Semua baca Yasin. Okay? Ada orang sakit baca Yasin. Dah jadilah namanya surah orang Melayu. Surah orang Melayu. Okay. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, walaupun ada yang mengatakan hadis ni dhaif, tapi kita beramal dengan hadis dhaif kan boleh. Hadis dhaif ni bukan hadis palsu kan. Nabi SAW bersabda, likulli syai'in qalban. Bagi setiap sesuatu itu ada jantungnya. Ada jantungnya. Wa qalbul Quran Yasin. Dan jantung kepada Al-Quran itu Yasin. Sebab itulah masyarakat Melayu kita ni, mereka mungkin tak mampu nak baca 30 juzuk. Contohnya anak-anak biasa kan, SPM, supaya berikan kemudahan, dicerahkan hatinya, dilapangkan mindanya, seterusnya diberikan kejayaan yang cemerlang dalam SPM. Nak baca 30 juzuk mungkin tak mampu. Jadi kita baca jantung Al-Quran ni seumpama macam kita baca seluruhan Al-Quran. Kita baca seluruhan Al-Quran. Tu ada orang sakit, kita baca Yasin, dan itu ada hadis Nabi SAW, orang yang hampir meninggal dunia dibacakan Yasin, hadis yang sahih. Okay. Disampuk syaitan pun baca Yasin, disampuk jin pun baca Yasin. Sebab apa? Sebab dia adalah syifa. Al-Quran ni adalah syifa. Jadi sebab itu kita sinonim dengan surah Yasin. Cuma malangnya kita bila ialah kita kata surah Yasin ni surah orang Melayu, semua malam Jumaat baca Yasin dan seumpamanya baca Yasin. Tapi sayangnya kalau kita tidak memahami surah Yasin itu sendiri, atau surah yang kita baca setiap malam Jumaat, malangnya kita hanya baca tapi kita tidak memahami surah Yasin itu, surah Yasin. Dan kali ini saya akan bawa 5 pakar bedah jantung Al-Quran. Jantung Al-Quran adalah surah Yasin. Okay. Mari mengaji demi iman dan cinta.